what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. Hai semua, nama saya Adam. Hai semua, nama saya Dani. Kami sekolah SKTK Muar. Apa ni? Ini 3D pen. Saya tunjuk apa kita nak buat. Jom kita buat. Jom. Tahu tak ni apa? Pem, wayang, plug. Ini tempat wayang. Ni cocok plug. Cocok dekat pem. Tunggu sampai panas. Okey, jom buat. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see. Dah siap. Senang kan? Boleh letak nama. Bagi boleh kawan-kawan. Boleh bagi ibu, boleh bagi ayah, bagi abang, bagi kakak, bagi adik. Kini, tibalah masa mereka belajar untuk menghargai orang lain. Pemberian yang kecil ini terkadang memberi makna yang besar buat insan yang menerimanya. Belajar ni senang je. Tapi semua orang happy. Ni, cuba korang buat ni sendiri. Inilah dia hasil projek seni kreatif menggunakan 3D printing pen. Walaupun hasilnya tidak sempurna di mata, tetapi setiap karya yang dihasilkan ini adalah hasil titik peluh kesungguhan dan kesabaran mereka sendiri. Daripada kitchen, penanda buku dan bahan BBM dihasilkan oleh mereka sendiri. Bagi kami, bukan kesempurnaan yang diukur, tetapi usaha di setiap hasil. Kerana setiap usaha itu berharga dan setiap hasil itu bermakna. Melalui projek ini, mereka membina kemahiran, meningkatkan fokus dan memberi ruang untuk mereka mengekspresi diri mereka sendiri. Kami percaya dengan sokongan dan peluang yang diberikan, setiap murid ini mampu bersinar dengan cara mereka sendiri. Behind the scene.